5 remaja perempuan bawah umur dijadual didakwa di Mahkamah Kanak-Kanak di Kota Kinabalu pagi ini berhubung kes buli pelajar Allahyarham Zara Khairina Mahathir. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun itu akan dituduh mengikut Seksyen 507C-1 Kanun Keseksaan iaitu berhubung kesalahan menggunakan atau membuat apa-apa perkataan atau komunikasi yang mengancam, kesat atau menghina. Sebelum ini, Jabatan Peguam Negara AGC dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah meneliti kertas siasatan kes kematian pelajar itu yang dirujuk oleh Polis Diraja Malaysia PDRM dan memutuskan untuk menuduh beberapa suspek berdasarkan keterangan yang ada. AGC turut memaklumkan prosedur inquest masih perlu dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian Zara Khairina 13. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu pada Isnin menetapkan 3 September ini untuk memulakan prosedur inquest bagi menyiasat punca kematian Zara Khairina. Pada 12 Ogos selepas, AGC memutuskan untuk menjalankan inquest bagi menentukan punca dan sebab kematian pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa itu selepas meneliti laporan siasatan yang dikemukakan oleh PDRM berhubung kes tersebut. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolah itu pada pagi 16 Julai.